US sendiri dia ada undang-undang perang dia selama 60 hari, dan 1 Mei ni diorang kena pilih sama ada untuk teruskan atau berhentikan masalah ni. Doktor rasa masalah ni akan diteruskan ataupun diberhentikan? Itulah kita orang ketawakan Trump kan. Dia kata masa nak perang tu, saya ingat lagi masa dia start attack Iran 28 bulan Februari. Dia kata this war will be over in 2 to 4 weeks. Sekarang dia nak masuk dah 2 bulan dah pun, nak masuk 3 bulan dah. Kan? Jadi dia pun minta tekanan dan baru-baru ni pun ada katanya ada cubaan untuk menembak dia. Tapi betul, ramai orang skeptical, kata mungkin dia sendiri plan untuk dia konon-konon mencari simpati supaya dia ada isu untuk menyerang Iran lah. Jadi sebenarnya Iran pun cakap kami tak terlibat dalam cubaan membunuh Trump ni. Saya ada baca orang Iran kata, kenapa kita perlu membunuh Trump? Kalau boleh biar rakyat dia sendiri bunuh Trump. Jadi dilema sebab sekarang ni hutang dia dah sampai 29 trilion. Sebab nak teruskan perang sampai dia cetak besar duit gitu. Dia makin besar kan. Jadi dia masalah ya, dan kita dapat tahu juga dia punya inflasi yang terbaru 3.3%. Adakah dia akan mengurangkan kadar faedah? Kalau dia kurang kadar faedah, kuranglah sikit dia bayar bunga. Sekarang ni dia punya bunga saja daripada 29 trilion tu dia kurang 1.5 trilion. Itu bayar bunga saja. Belum pokok dia takkan bayarlah, tak mampu nak bayarlah sebab income dia tak cukup. Jadi adakah dia akan buat sesuatu, kita tunggu dan lihat lah.